Kita melangkah di jalan yang sama, walau dunia kadang tak menyapa. Ada luka, ada air mata, namun tanganmu buatku percaya. Saat malam terasa panjang, kau hadir tanpa janji. Diammu pun menenangkan, menguatkan hati ini. Inilah kehidupan bersama. Ni apa ni bang? Ni laksa Terengganu. Dia panggil, kalau Terengganu panggil laksa kuah merah Oh ya? atau laksa kuah masak. Dia belah-belah mana ni bang? Belah-belah Terengganu kan. Terengganu? Saya tak pernah jumpa lah. Tak pernah jumpa. Kalau ni pernah jumpa ni Western ni. Ini. Panggil lupa ni. Ni guys, teh ais guys, RM1. Kalau teh ais ada gula, Sama saja, RM1. teh ais ada gula RM1. Ha. Teh ais kosong RM1. RM1 guys. Kalau mangkok ini RM2 guys. Oh guys, ini RM2. Bagi viral bang. Tak apa, bagi RM1 dah. RM2. Ini 2,5. Tak apalah, bagi RM1 dah saya punya. Terima kasih, terima kasih. Hari berlalu penuh cabaran, impian datang dan hilang perlahan. Kadang kita hampir menyerah, namun cinta ajar erti tabah. Bos, dah sampai. Oh, kali ambil gambar tu. Terima Okey, bos, kasih siap, datang bos. support. Oh, lama sekarang. Terbaik Kanadinda. Sudah muda sekarang ah. Sudah muda. Okey, itu macam. Itu macam okey. Itu macam okey. Tapi yang dulu. Bukan dengan manis. Dengan manis bahaya, nanti kena kencing manis. Nampak. Kata ada kat Menalan tu nampak. Masuklah orang curi lah. Di kat Menalan 79. Muda lagi 79. What? Abang Stan tak berani. Bye. Are you sure? Yes. Apa terlalu tidur sangat ni? Tak lama. Okey, Assalamualaikum. Sahabat-sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi. So hari ni 26 hari bulan April 2026. Saya sekarang berada di salah satu dewan di Puchong ni. Hari ni kita ada satu program demam darah yang dianjurkan oleh AUS 140 Pit Stop dekat sini. Ini merupakan program dia orang ni tak tahu lah. Hari tahun ni kita support. Tapi kat sini hari ni cuma ada 10 biji ya. Mungkin yang tak datang lagi. Dan hari ni kita program kita akan short ride dekat-dekat je. Kita mungkin akan pergi ke Bentong. Bentong. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 10 pagi yang baru. Masih lagi menunggu kedatangan. So saya hari ni saya tak demam darah. Saya demam tempat lain lah. Saya tak pernah demam darah sepanjang hidup saya ni. Mungkin satu hari nanti saya akan cuba. Sebab saya ni saya rasa saya takut darah sikit lah.
Ini kalau boleh dah 2 pack ni. Ini barang saya 2 pack ni. Lebih. Lebih. Besar ni. Kena lebih tau. Itu dia CJ Faizal punya. Banyak Zal. Oh, 7 kali Zal. Selama kau hidup 7 kali ya. Berapa? Best Ikhlas di hati. Ikhlas di hati. Yang penting rat-rat juga. Derma yang penting Derma darah. Semua kita belasah. Macam boleh Syam, derma darah? Boleh? Tak tahulah, test lah. Kau tak boleh bawa motor kan? Penat ke apa ke? Kita singgah lah check in dulu. Okey. Balik rumah, balik kuat apa? Kali 8-9 Guys, tengok guys. Ni organizer guys, pakai slipper guys hari ni. Taraguna. Taraguna punya organizer. Tengok kita kasut. Oh, dia kasut Ini saja. kena foro ni. Pinjam motor bapak dia. Sama, relax. Pegang. Sakit sikit Pegang kaki. Pakai jarum paling besar. Sakit sikit Sabar. Relax. Tak nampak urat pun. Daging banyak. Lagi Bukan lagi banyak lemak ni. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi bius Oh, Banyak tengok. Dah tahu Zakin nak binjui tu air. Ha? Terlalu. Baju lah. Di bawah langit biru pagi ini, kita melangkah tanpa ragu. Ketawa kecil jadi melodi, hilang semua beban di bahu. Di bawah awan putih jadi saksi, kita bersama harum segala. Nada berlagu kami terpatri, hilang segala resah di dada. Tak perlu janji, tak perlu kata, cukup kau di sisi Abang dah sampai dah. Azwan mana Azwan? Ya, okey. Seorang lagi. Ada. Ya. Tak ada. Alhamdulillah. saat dunia terasa cinta, kita berdua masih teguh berdiri. Kita gembira bersama, walau sederhana. Dalam tawa dan cerita inilah bahagia.
Bang, cukup 20 orang boleh? Ha? 20 orang. Tenang boleh, jawab lah. Tak apalah. Awak okey lah, tak ada senjata. Nanti kau jam. Ha? Susun dulu, kasih susun cantik-cantik dulu. Mana-mana. Berapa ada meja? 1, 2. Kat luar ni panas ni. Nampaknya peserta-peserta KD sedang bertukar lumus, bergotong royong bersama untuk cari makan punya pasal. Nak arak ketua kedai tak boleh, pasal kedai dah terang ramai orang. Okey ni 1, 2, 3, 4 meja kan. Duduk tengok. Kat luar ni kita kemas. Akak duduk dalam eh. Tak apalah, kan duduk dalam lah ni. Ada kurang kosong, duduk dulu. Ni abang ni belanja, kita ambil. Ha? Ikan bawah siakak kembung. Okay, so sahabat, kita sekarang ni terpaksa tukar kedai. Tadi kita pergi Buntung tu, udah kalah tu, penuh tak ada orang. Kali ni kita tukar ke kedai Ulam Budu dekat di Karak ni. Kalau kita tengok dia punya ulam dia menarik eh. Kalau kat sini kita ada jering, ada terung, kucuk paku, kucuk ubi, daun salad. Macam-macam ada ulam dia ni. Boleh datang. Okey, so sahabat-sahabat, kita tengok gini kita makan ulam sendiri ya. Makan apa? Bang. Ni baru ulam sahabat-sahabat, ini baru ulam. Ini ulam Ali, ini ulam Mio. Baru ulam kan. Belum real lagi. Tunggu sampai lagi. Budu mana? Budu ada. Budu kita ada semua. Kita tunggu nasi dengan ikan sampai bang Jadi ini siapa punya ni? Bawa satu. Kita tengah baca dulu. Ini betul-betul nafsu ni. Cili pun makan Ini bukan bawang tahu itu terung, nama dia terung. Apa bang? Bukan bawang Haji makan apa? Bila jadi waiter. Makan apa? Tilapia goreng 2 ekor. Ayam kunyit 2. Telur Telur dadah. 2. Ayam ikan tadi berapa ekor? Baiknya lah. Tengok sini pula. Okey, kita tengok kat sini pula. Belum lagi. Tapi tak apalah, tengok ulam dulu. Tu, Bobby tu. Satu mangkuk lada dia ambil cili. Tu. Tak nak. Kita pula. Dah, makan apa dah? Kita nak tengok cara dia orang makan. Betul dah betul. Jengking betul. Okey, jadi komplit. Kau boleh datang sini. Lalang. Tengok sini, tengok. Mantap Ali, mantap. Apa nama dia? Cincaluk Cincaluk. Tu sama belacan. Belacan Alamak. Budu ada budu. Ini bukan Kelantan. Bukan Kelantan. Ya, tengok nampak sangat ni. Makan budu salah macam ni. Salah Dia ni budu lain. Budu dengan cili dengan tu je. Salah orang ni, salah. Potong-potong. Cili sana. Satu bekas tu, dia orang ambil ni. Dah saya pulang balik. Dia aku pulang balik ni. Orang lain nak juga dia kata. Dia pusing. Nak pernah ambil dia. Mesti ambil ada siapa-siapa nak cepat nak hantar. Tak nak. Ada siapa-siapa nak sebelum saya hantar? Tak ada. Okey, sini siapa-siapa nak. Okey, nanti letak balik atas tu. Ini dia. Mana nak potong buat apa? Orang macam tu je. Okey, pulang balik situ. Silakan.
Oh, tu Mio. Kita ada kat mana sekarang Mio Restoran Budu kita kat restoran Budu di apa? Karak. Asalnya tadi kita nak pergi kedai udang kalau apa tadi? Kuah minyak. Dekat Bentong tu. Lepas tu penuh gila babi Kita decide pergi Karak makan ulam Budu. Tapi kedai ni memang not bad. Kedai kampung gila. Kedai dia buruk. Tapi dia punya ulam dia oh Allah. Tiba ada orang datang pula lah. Ya Allah. Apa nama? Mus. Mus. Nampak kita Mus. Dia baru sampai. Ada. Pergi ambil ulam dulu. Order dulu. Sini boleh aku duduk. Kosong boleh. Ni kosong duduk. Jom. Sekarang kita dah order ulam tadi. Nampak? Bang. Sekarang kita tunggu nasi apa tadi, ikan tadi ni tu Tapi cuaca ni panas Saya rasa tahun ni nak ride mungkin tak sesuai, panas sangat Tapi so far okey je hari ni, perjalanan cantik tak ramai Kadang-kadang kalau dapat 10 biji, 12 biji ni dia ride tu best sikit, dia tak putus banyak. Sebelum ni kalau dah ramai-ramai tu agak susah sikit. Hari ni dia menarik kat situ Tengok sahabat saya ni dia makan lagi. Nasi tak sampai lagi, ulang dah habis dah. Mio. Sabar. Bawang tu. Tak apa. Sini ulam dia boleh tambah. Ambil sendiri apa-apa nak ambil pun ambil. Kita tengok ni. Ni kita ada budu. Kita ada cencaluk bang. Kita ada apa ni? Pucuk paku. Jering, terung, pegaga, budu. Ni Mio ni. Angkat. Okey guys, dia punya sudah sampai guys. Kita ada ikan apa ni? Tilapia ni. Sama ni. Singgah ikan. Budu. Apa singgah budu? Apa ni? Daging. Dia dah sampai. Belah sana tak senyap ke? Tak sampai. Sabar. Dia punya dah sampai guys. Dia orang punya dah sampai. Ikan semua. Nampak punya? Tu. Order dulu. Tapi kalau kita punya sampai dulu mungkin itu dah marah. Ya. Kita tak sampai lagi. Ni ikan apa? Siakap. Ni. Jeff, dia dah makan dah. Bocor dah lu bang. Yang ni dah habis dah. Macam mana order lambat dapat? Mentang-mentang duduk depan ni. Ambon. Tak apa, meriah dia makan lagi ni. Mana budu ni, budu? Tak ada dah budu. Ada. Tengok kita makan macam ni sahabat. Ada daging goreng. Abang. Okey bang. Kita 3 orang ni. Okey bang. Korang tahu kau nak tahu kau datang sendiri. Kau dah habis makan tadi jangan. Kau orang tengok. Kita orang pula. Abang tunggu tengok kita orang makan dulu. Lepas tu kan. Abang tengok tunggu. Lepas tu dia orang ni pula tengok korang. Dia lambat. Tengok licin tu okey. Licin macam kepala kau punya. Sini. Satu mangkuk dia ambil. Sedap Padu Cerita pasal sambal. Sambal hitam. Dia campur sekali. Aku dah 15 tan dulu. Campur. Asing kan lah. Nak ambil gambar lah. Orang ni pandai asyik kat Mak Al lah. Ada masalah ke? Ni kira tak ni? Kira ke tak? Kira. Siap dia bagi plastik ke kita. Ingat sindiket. Sindiket. Wah, kita kan ramai sindiket. No. Jangan buat malu kiri si Kita ada pula sindiket. No. Ada. Pada, macam mana pada? Okey pada ya? Okey Mana ni? Sudah. Ni lagi mana ni? Lagi kita pergi kopi ladang. Kopi ladang kau ya? Okey pada, jom pada. So. Jeff. Pergi mandi. Mana Jeff?
Ha? Mana pergi? Kata pergi masjid. Masjid. Masjid dulu baru kopi ladang. Oh, masjid dulu. Masjid dulu, masjid dulu. Masjid dulu. Masjid dulu depan tu je. Lepas tu kita pergi kopi ladang. Bang. Kita pergi masjid dulu, masjid. Sabar. Ada 2 orang kita tengah makan tu. Kita pergi masjid dulu kan? Oh. Okey. Oh, makan pun sudah semua sedap hari ni. Memang best bagi saya. Oh, kalau ada budu-budu sinjang. My favourite. Tu sama-sama tengok dia punya kedai. Kedai biasa nampak? Kedai dia biasa je. Tapi sedap. Nak lead hari ni dia kata. Sebab dia ada hal. Dia kata dia ada hal lah. Boleh bangun dah? Boleh jalan? Dia kata orang pergilah. Pergi salam kat dia. Okey. Habis sini bang. Jumpa sekali lagi. Selamat. Okey, hati-hati lagi ya. Otai paha. Ni tempat dia oi, jangan main-main tu. Dah, jom. Woi. Dah beritahu. Okey tu. Kita pergi masjid dulu. Lepas tu terpulang lagi mana-mana. Kopi ladang ke apa ke. Dia bila dah kan? Yelah, terus je ikut doang. Asal nak pergi mana? Tak ada. Betul. Ya kan kau nak dah habis kat sini, kau nak tak pergi mana? Itu orang Hari ni Moda buat kurs TTS. TTS dekat. Moda punya group. Kat mana? Dekat ni Pak Jem. Kau tengok dia, kau kenal dia. bentuk dekat. Dia kedai berniaga. Lepas tu dia pakai Moda. Jadi dia orang buat kat kedai dia. Oh. Tapi malam pukul 9. Betul? Tapi bila dia mana boleh dengar kopi. Bukan tu. Lepas kopi kan relax, lepas maghrib kan abang pergi lah. Tak payah balik kan? Dia Kau dah balik balik jauh. terus. Oh, balik terus dah? Wah, follow kita. Kita masjid dulu. Jumpa kat masjid. Okay? Mulut bicara cinta, sedang hati menduakan. Dengan rela memilih emas permata. Nafas tersuntuk masa, sedang mataku terbuka, berpaling hanya pada cermin di sana. Ku andaikan diriku tidak diterima, aku hanyalah sandaran. Ku relakan warkah ini. Salah ah. Tak tahu meja. Buah salak ni Fadali bagi ni. Padali ah. Fadali bagi ni. Cantik. Oh, ini ada sahabat kita infak buah salak dia sedap ah. Oh. Biasalah, apa lagi? Salak kau punya kacip ah. Sedap buah salak. Dia kecil-kecil sikit tau. Makan tu dia rasa macam nak sikit. Tu dia apa nak makan buah salad jadi King Kong. Dia punya getah dia. Getah dia kelak-kelak. Getah dia tu macam nak sikit. Sedap sebab. Ni salad ni Indo ni. Dia kata dia ambil Indon. Dia kata siapa kat Pok Kelang. Kau je kata. Salad ini tak. Sedap. Indonesia Ku punya salak. relakan warkah ini, terpuruk dan terbiar, berlari-lari mengejar bayangmu. Aku tersungkur jatuh di pintumu, walaupun tidak berdarah kakiku. Ku pasrah dan terus menuju, melambai-lambai
Apa tu? Kopi ladang. Kita Bila beli? minum kopi bukan goreng pisang. Bila beli? Tengok buat video ni. Ha, bila beli? Tadi kat masjid tadi. Oh lama. Mari. Oh. Okey, kita sekarang berada di Kopi Ladang, Kampung Janda Baik. So kita masuk tengok dalam. Masuk tengok dalam. Kopi ladang ini sini kan. Panas. Ambil gambar dia orang. Ni kita sila jemput datang ke Kopi Ladang. Sila. Betul. Kopi cepat. Kopi je ke semua? Kopi apa yang sedap? Bang. Oh ke susu ke apa ke? Okay, so jadi sebelum kita balik KL, kita ke singgah di mana ni Kak? Kopi Ladang Kopi Ladang. Kita berada di Kopi Ladang Janda Baik. Akak pernah datang sini? Oh benar, banyak kali. Banyak kali? Oh, banyak. Akak ni memang hantu kopi. Hantu kopi. So sekarang ni jam dah? Betul lah. Jam berapa sekarang Pak? Jam sekarang menunjukkan pukul 5.45. Okey, sekarang 5.45. Dia tutup 6.30. Ada masa 45 minit lagi kot. So kita rehat kat sini dulu hari ni. Panas, kita kena kopi. Santai-santai. Oh sorry. Kau punya bayar bang? Oh, goreng pisang. Baik lagi goreng pisang. Aduh. Oh, ada goreng pisang tak flower senyap ya. Oh. Sebab sikit tu sebab tak lama. Latih. Latih lah. Saya kopi ladang dia tadi. Sedap lah, dia tak manis. Dia pahit, memang favourite. So masuk sini semata-mata cari kopi ni je lah. Tak ada lain tak bekang lah. Biasa kalau kopi ni dia rasa manis gula. Sok ni dia manis. Sikit dia manis tapi pahit tu memang bela. Legend. Ayam apa? Legend. Coklat strawberry. Coklat strawberry. Bibir merah. Minum dulu. Oh, sedap dia borak. Sedap dia borak. Ya, duduk kat luar bersih-bersih masuk mulut. Kalau tu telur boleh beli satu lapang je orang situ kan. Tapi orang kami yang semua. Apa cerita? 18 kilo bro. Oh, okeylah kalau macam tu. Ya. Apa dia? Saya depan tu aku pernah kenal dulu. Okay, so sahabat-sahabat, saya rasa sampai kat sini lah kita punya video kita pada kali ni. Kita ada corak ya, pergi makan budu ni, makan minum kopi ladang, lepas tu kita balik lah. Dan hari ni juga kita bersama sahabat kita. Ni
First time dia ride dengan saya ni. Okay, terima kasih. Grup sempat kita kesempatan ni. Okey. Mengucap terima kasih banyak lah. Jadi kita sempat join dengan grup Tanda Dinda buat kali pertama. Dan sejak akhir ni belum kesempatan lagi. Satu tertentu. Okey, akan datang episod insyaAllah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Very hati-hati. Oh, so nanti kita ride lagi lah. Hari ni pun tak ramai ni. Hari ni berapa biji Miao hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam 12 biji lah. Tapi 12 biji ni sangat menarik. Itu je. Okey, jumpa lagi semua. Jangan lupa subscribe, share and like channel Tenang Rider. Saya ada walaupun saya tak ride tapi tetap ada. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bagi salam je lah. Apa dia? Ya, Assalamualaikum. Itu je. Selamat tinggal. Tinggal. Bye. Bila aku mula terjaga, dunia ini seakan berubah. Hanya sedetik kerlipan mata, diri umpama kehilangan arah. Bila aku mula tersedar, semua ini seakan berlalu. Hanya secebis kisah yang pudar, bencana di dalam hidupku. Oh Tuhan, berilah aku kekuatan dalam perjalanan sakit ini. Biarpun berliku, aku anggap sempurna. Jadikan aku penghuni surgamu. Ada bunyi kik. Kim sini ah. Dia keluar- Apa yang magat belakang dia tu? Belakang dia tayar. tak? Oh. Dia keluar apa? Lemah dah genggang tu. Dia goyang lah. Mana towing? Seakan berlalu, hanya secebis kisah yang pudar, bencana di dalam